hampa, hai semua. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di video sederhana saya. Hai. Apa khabar hampa? Pejam celik dah nak raya haji dah kan. Kali ni video ni saya buat seminggu sebelum raya ya. Maknanya hari Sabtu yang lalu lah. Bukan Sabtu dah, Ahad. Saya pergi bawa anak saya, bawa anak menakan, bawa adik ipang. Kita pergi Bukit Merah Letang Resort. Tu lama mana dah hampa. Lama mana dah tak main Bukit Merah ni. Saya rasa masa saya umur berapa 20-an dulu kot pergi Bukit Merah. Tu pun rombongan orang kata tempat kerja. Dia buat dinner kat sana. Boleh lah pi masa tu kan. Lepas tu lama tak pi apa. Ni baru pi pula. Lama sangat, rindu lah juga kan. Rindu kenangkan kawan-kawan sekerja yang dulu. Tapi itulah masa pun dah berlalu kan. Lah ni mai bawa anak pula. Okey, masa kami mai ni kan hampa, dia adalah satu hari weekend, hari Ahad. Satu cuti sekolah. Dia ramai lah umat manusia hampa, masya-Allah. Satu ramai, satu dengan panas terik. Sangat-sangat panas lah. Ya Allah ya Tuhan. Saya mai ni lah, ni sekarang ni yang saya tengah bercakap ni, muka saya sangat burn lah. Saya dah lah memang cepat burn muka saya ni. Kalau pakai sunscreen pun dia burn, kalau tak pakai lagi lah burn. So saya walaupun saya apply sunscreen ke apa, dia tetap akan burn jugalah. Tapi dia kurang sikit. Tapi dia tetaplah burn. Tapi nak buat macam mana? Demi anak, demi nak happykan dia, demi nak orang kata dah berjanji kan, bawa jugalah. Walaupun orang kata yalah kita kan zaman-zaman umur-umur lah ni kan, malah nak pergi mana. Kalau cuti sehari ke 2 hari 3 hari tu nak duduk di rumah, nak berguling, nak duduk atas katil, tengok-tengok handphone, scroll TikTok, lagu tu je apa. Usia-usia lah ni. Tapi nak buat macam mana kan, kita ada anak. So takkanlah nak orang kata duduk dalam rumah saja, bawa lah anak pergi jalan sama kan. Belilah jiwa dia, bagi dia rasa keseronokan sikit kan. Saya jarang bawa anak saya pergi jalan, hampa jarang lah kan. Sekali-sekala tu, setahun tu adalah sekali atau 2 kali saya bawa dia pergi. Macam tu saja. Dia tengok keadaan dan tengok juga ekonomi kan. Tengok juga masa kita bekerja ni, bukan senang-senang lah kan. Boleh minta cuti ke ikut dan apa semua kan. Kita kena tengok dalam semua faktor, dalam semua segi. Kena tengok, bukan orang kata sewenang-wenangnya boleh minta cuti. Nampak nak? So ada masa, ada cuti, ada duit, jomlah kita pergi kan. So bila dah ramai tu hampa, di tempat-tempat macam di slide ni, ada lagi di slide yang naik pelampung, semua kena beratok. Dan beratok tu lebih kurang 45 minit ataupun sejam lah. Nak sampai naik slide tu hampa, bukan biasa-biasa nah. Ya Allah, sabar je lah saya ni, nak sabar sangat-sangat. Tapi nak buat macam mana, layan je lah dia. Dia nak naik, kadang-kadang dia nak satu slide tu dia nak naik 2 kali, dia syok. Ada yang pelampung tu dia nak naik 2 kali. Sekali tu sat lah dalam setengah jam tu, dia dapat naik dah. Beratok kali kedua 45 minit, dekat sejam. Nampak dah pukul 1:10 kot, kedua baru dia boleh gelongsok mai. Gelongsok tu sat je hampa, 2 minit dah gelongsok dah. Tapi nak beratok, nak gelongsok tu, Masya Allah ya Tuhan ya Rahman. Sabarlah ibu-ibu ni kan. Layan je lah kan. Okay. So dah naik dah. Kata ada yang dia boleh naik, ada yang tak boleh naik. Dia ada juga syarat-syarat dia. Dia pakai, anak saya pakai baju yang berzip belakang. So ada slide yang dia tak boleh dia tak boleh gelongsok lah. Dia kena baju macam t-shirt saja, dia tak ada butang ke, tak ada zip ke, boleh lah. Okay. So dah habis dah di bahagian-bahagian slide sana, mai dekat sini pula, try pula naik kat sini kan. Tu dia tu. Lagu tu lah kan. Nak buat macam mana. Ni memang dah letih sangat-sangat dah ni. Duk tunggu depa dua ni. Depa dia ni tak penat lagi ni. Depa tak penat lagi. Okey, dah habis dah kawasan tu. Ni jalan nak menuju nak balik dah lah kan. Dah pukul 2 lebih dah. So ajaklah depa pergi dah. Perut pun dia dah lapang dah hampa. Kan.
So jalan lagi sini okey sikit lah, tak berapa ni sangat. Ada slide, ada juga slide tapi tak boleh naik, tak tahulah bersepa, tak tahu dia pun tak boleh naik slide ni. Ramai ke apa kasi tak pastilah. Tu dia pun nak pergi naik lah slide tapi tak boleh naik, tak apalah. Okay, so dah tak boleh naik, kita pun meneruskan lagi lah perjalanan. Tengok kat mana lagi tempat yang boleh bagi dia pun main puas-puas lah, bagi dia pun mandi puas-puas, main puas-puas. Kalau ada rezeki kan, ada masa, ada peluang, nak bawa dia pergi bertam pula lepas ni, bertam ataupun satu lagi tu dekat tu apa, bertam dengan apa, saya lupa lah, dekat-dekat situ jugalah kan. Tambun Lost World Tambun, nak bagi dia naik yang kereta api ke, bagi dia rasa gayat-gayat sikit kan, kan kena dia sikit. Okay, okay, ni dah siap-siap, saya rasa dah dah nak balik dah lah. Okay, dah ni dah lapar sangat, dah apa tak tahu, dah nak pecah perut dah rasa. Saya sarapan awal tadi pukul berapa tu, sarapan pukul 7 lebih. Kita terus mai sini pun jalan kereta agak banyak lah, dia tak jam juga, tapi kereta sangat banyak lah. Ya Allah, kereta apa ya, saya tu dia malas nak pergi ke mana time cuti sekolah. Lebih baik saya pergi bawa anak ni time cuti sekolah, bukan tak cuti sekolah, time cuti macam Sabtu Ahad, Jumaat Sabtu yang tu. Kalau time cuti sekolah tu memang apa pun tak boleh duduk lah, kereta lama kan, tinggal tempat-tempat mana pun dah ramai. Satu tempat tu memang ambil masa yang lama lah pun. Dia jadi bukan nampak diri badan penat, dia tak enjoy kan, dah sampai dia jadi letih kan, dia tak seronok lah. Kita nak happy kan, tapi badan cepat letih. Saya pun tak tahu lah, besok lah kau umur-umur lagu ni, dia cepat lah letih, amboi noh. So hampa dah habis, sekali dah habis mandi. Sekali lagi kami akan pergi makan dekat Pak Mak Western ya. Kami tak makan lah dalam ni, hampa mahal nak mampu. So belilah Maggi, buat alas perut, beli pau apa semua, lepas tu terus Pak Mak Western. Pak Mak Western ni okey, cuma servis dia tak berapa okey. Tampak-tampak dekat Mak Chicken Burger ni, staff ramai tapi tak tahulah lintang pukang dia punya cara serve customer, yang mana mai dulu, yang mana mai kemudian kan, tak tahu caru biru celaru. Tunggu sampai sejam, dekat sejam jugalah. So semoga dapat diperbaiki lah kan. Okay hampa, so ni kami beli ais krim macam okey, sedap dan memuaskan lah. So hampa, setakat ni dulu video saya untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Semoga saya rajinlah mengedit video ya. Sejak ni saya malas.